Ya, video kali ni agak berbeza. Berlatar belakangkan background yang berbeza. Orang kata nak bagi ada tenang sikit, kan? Ni orang kata nak bagi nasihat sikit. Tak kisahlah kau nak terima ke tak. Aku jalankan tanggungjawab aku sebagai abang-abang kepada adik-adik. So, result SPM korang teruk. Dan ramai pula yang tiba-tiba nak judge kau punya keputusan tu kan. Tak apa, tenang. Tengok dulu video ni sampai habis. Seperti mana yang semua sedia maklum, dekat Malaysia ni SPM tu dah ibarat penentu masa depan hidup korang. Sama ada hidup korang tu berjaya ataupun tak. So dekat sini aku nak betulkan satu benda yang orang kita selalu sangat duk takut-takutkan, tak habis-habis. Setiap tahun mesti ada je geng-geng dinosaur ni. Faham dirilah geng-geng mana tu kan. Cuma aku nak ucap awal-awal tahniah. Bukan untuk semua yang keputusan orang kata flying colours. Tak, aku nak ucapkan untuk semua. Tak kisah keputusan korang tu baik, orang kata sedang-sedang ataupun teruk, aku ucapkan tahniah sebab korang dah berjaya ambil CJSPM tu. Dekat sini aku nak cakap, tak semua yang dekat Malaysia ni ataupun dekat luar Malaysia yang berjaya bukan semata-mata result SPM dia bagus. Apa yang buat dia orang bagus sebenarnya? Satu je. Bila dia orang buat sesuatu, dia orang akan terus buatkan sampai habis, sampai berjaya. Macam contoh, engkau dah rasa jadi engkau tu tak ada masa depan. Aku rasa aku jual burger je lah hidup aku kan. Even kau jual burger sampai kau berjaya. Macam contoh lah, kita tengok Ahmad Fried Chicken kan, buka kedai makan. Daripada awalnya kau buka stall kecil tepi jalan, engkau buat sehabis baik engkau sampai engkau berjaya. Engkau boleh buka kedai, engkau boleh buka franchise, engkau kembangkan empire kau. Tapi ini bukan nasihat bisnes semata-mata. Sebab aku pun bukanlah orang bisnes. Cuma apa yang aku nak cakap, bila kau buat sesuatu, tolong sangat-sangat buat sampai kau berjaya. Sebab aku faham, kita ni dah lama sangat dah hidup dengan orang kata aku tak berani lah buat sebab nanti apa orang kata. Pernah dengar ayat tu kan? Memang sampai sekarang memang takkan habis ayat tu. Apa orang kata? Macam sekarang umur aku pun dah senja-senja dah. Apa orang kata? Time awal-awal dulu tak nak start buat konten. Sekarang baru nak start. Benda tu sama je. Terpakai untuk tak kisahlah SPM ke, diploma, degree. So itu je pesanan nasihat aku. Buat apa-apa, tolong buatlah betul-betul, usaha betul-betul. Jangan berhenti sekerat jalan. Teruskan je. Tak kisahlah orang kata apa. Bak kata Andika, pergi mampus mulut orang tu. Ingat kata-kata tu. Sebab pada pendapat peribadi aku, masalah sebenar kita bukannya sebab kita ni gagal. Cuma kita asyik duk fikir apa yang orang lain fikir pasal kita. Yalah, SPM hauk. So mulalah. Sebab Malaysia ni memang dah terkenal. Kau dapat result teruk, semua orang automatik, family kau, saudara mara kau, semua akan judge kau. Semua akan jadi advisor, pakar nasihat. Yang tu memang tak boleh nak lari. Cuma apa yang kita boleh buat, tutup telinga, tegak jalan. Teruskan apa yang korang buat tu, apa yang korang minat tu, korang teruskan je. Jangan nak berhenti sekat jalan. Sebab aku pun ada pengalaman. Bila aku tak dapat straight A, ada tiba-tiba kawan-kawan, ahli keluarga terus jadi tuan penasihat. Kau kena sambung ni, engkau kena pergi sini, engkau kena pergi sana. Wah, aku terima nasihat tu. Cuma aku memang dah ada apa yang aku nak buat dalam hidup aku. Tapi dengan satu benda, dengan satu syarat, aku kena buat betul-betul lah. Tak boleh lah dah start sikit, berhenti buat benda lain. Itu masalah kita.
Dah buat benda, tak nak buat bagi habis, tak nak bagi berjaya. Kalau memang dah tak berjaya tu lain cerita. Tapi engkau baru try sikit, baru orang cakap sikit, terus stop, jahanam lah macam tu. Tak boleh juga. Kepada adik-adik SPM di luar sana, jangan putus harapan lagi. Tak kisahlah keputusan kau baik ke, engkau tak dapat scholarship ke, teruskan je apa yang kau nak buat tu. Jangan berhenti tengah jalan. Dan percayalah, engkau akan berterima kasih dekat aku atas nasihat ni bila mana kau dah berjaya nanti. Sebab tu aku nak tekankan kat sini, kalau kau dah ada impian, dah ada cita-cita, teruskan je impian kau tu. Bukan sebab motivasi semata-mata, tapi kau kena ingat satu benda, takkan ada seorang pun yang akan buat apa yang kau nak buat tu untuk kau. Engkau seorang je yang kena buat benda tu. Ingat tu.